Terima kasih kepada saudara. Saya nak bagi cuma Azizah kena salam, ada kenduri penting, bukan dia tak datang lah. Kenduri keluarga, jadi dia pergi sekejap kenduri di Sungai Buloh, bukan tempat lama, berdekatan. Saya nak ambil kesempatan ini pertamanya untuk mengumumkan bagi pihak parti keseluruhannya tentang satu berita yang cukup menggembirakan kami, iaitu kesediaan Datuk Zaid Ibrahim menjadi ahli anggota Parti Keadilan Rakyat buka puasa hari ini. Sudah tahu dan kenal Datuk Zaid dan latar belakang beliau. Kita menerima ini sebagai suatu penghormatan dan juga suatu lonjakan kepada arus perjuangan kita, kerana sikap dan ketegasan dan keberanian beliau, terutama dalam mempertahankan isu hak asasi, kebebasan, proses demokrasi, dan yang utamanya yang dikaitkan dengan beliau ialah kebebasan badan kehakiman di negara kita. Soal kebebasan badan kehakiman masih menjadi suatu soal utama dalam perjuangan rakyat di Malaysia ini. Saya tentunya anggap ini suatu perkembangan sangat positif bagi Parti Keadilan Rakyat, tetapi ada suatu hal yang harus saya tekankan, iaitu Datuk Zaid di kebelakangan ini punyai pendedahan dan sikap yang cukup baik bersama dengan pimpinan Parti Keadilan, DAP dan PAS. Dan ini akan dapat kita manfaatkan supaya Datuk Zaid membantu memperkemas dan memperkuat dan memantapkan lagi hubungan dalam Pakatan Rakyat. Ini bukanlah keputusan saya atau Parti Keadilan Rakyat, tapi saya percaya perkara ini akan dibincangkan dalam mesyuarat minggu depan, Isnin berikutnya. Kerana Tuanku Ustaz Hadi Awang sekarang di luar negara, sebaik dia pulang, kita tetapkan lagi Isnin berikutnya kita akan adakan mesyuarat pimpinan, majlis pimpinan Pakatan Rakyat, dan dalam mesyuarat itu tentunya isu memantapkan sekretariat Pakatan Rakyat itu akan dibincangkan, dan saya akan juga turut mencadangkan supaya Datuk Zaid Ibrahim dengan ketokohan, kewibawaan dan pengalaman beliau akan membantu memperkukuh jentera dan sekretariat Majlis Pakatan Rakyat. Jadi sebelum kita sentuh isu-isu yang lain, saya nak persilakan Datuk Zaid Ibrahim bagi patah dua kata Melayu je lebih lah kan. Kemudian ada soalan dan kemudian kita kembangkan isu yang penting dalam parti, iaitu pindah perlembagaan. Terima kasih Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga pimpinan Parti Keadilan yang bersedia menerima saya sebagai ahli keadilan Parti Keadilan. Saya menyertai keadilan kerana saya yakin, saya percaya tentang perjuangan parti berbidang kaum, parti yang mahu membela rakyat Malaysia, rakyat yang memerlukan pembelaan dalam semua hal. Dan saya percaya kalau diberi peluang, saya akan berusaha untuk membantu Datuk Seri Anwar dan juga pemimpin-pemimpin lain. Saya juga berminat dan berhasrat untuk membantu mengukuhkan Pakatan Rakyat. Dan saya, tetapi ini perlulah diteliti lebih lanjut oleh pemimpin-pemimpin PAS, DAP, dan tapi saya bersedia untuk membantu supaya Pakatan Rakyat menjadi satu alternatif yang benar-benar boleh rakyat menaruh harapan menumbuhkan sebuah kerajaan yang viable dan yang lengkap.
Thank you very much. Thank you. Dalam parti pimpinan Parti Keadilan, saya sebut kepada Presiden tapi perkara ini belum diformalkan lagi. Tentulah kerana kewibawaan pengalaman kedudukan beliau, kita terus angkat beliau sebagai dalam majlis pimpinan dalam biro politik, bermakna satu barisan pimpinan tertinggi parti. Itu kita boleh dengan syarat diformalkan dalam mesyuarat. Kita sebentar lagi kita boleh lakukan dalam kadar segera. Political Bureau of the party. I can't hear you. Why today? Because Ronaldo has joined Real Madrid. You know Ronaldo has joined Real Madrid. Yeah. No. I think I have always wanted to join. I told that to see, but I just wanted to take some rest, do some work, and then now dah lama sangat rehat tu, tapi I'm not even on the bench, jadi susah lah kalau lama sangat. Jadi saya rasa hari ini sesuai lah. Lagipun ada kongres besar ni, saya rasa elok juga lah. It's a historic day for keadilan dalam pindaan peraturan baru. So I think it's a good day untuk saya umumkan. Congratulations party. Jadi secucuk lah dengan saya punya apa kata orang my political ideals dan sebagainya. Saya boleh. Also because I know that Anwar good man. Bolehlah kawan-kawan tolong. Thank you very much.